Resist tu. Cikgu resist eh. Siapa kat sini pernah pergi pantai? Saya. Siapa yang ada dekat pantai? Haiwan apa yang ada dekat pantai? Penyu. Kucing. Penyu betul. Obo-obo. Lagi? Syahada? Ikan. Tapi saya tak nampak pun tu dekat Saya pantai. tak dekat sini. Saya tanya awak. Tapi di gambar kat situ. Cakap. Betul. Bukan kat masing-masing. Itu dia dah jawab itu. Okey. Wow. Cikgu nak semua. Salah. Semua bangun. Ada ketam lah. Okey, semua bangun. Dekat pantai pun Hari ada ni ketam. kita nak menari tentang haiwan yang ada dekat dalam. Awalnya tidur. Macam mana you? Dah apa? Ya. Ocean Tail. Siapa ni? Terusing. Syahada, last sekali. Angkat tangan. Zoo, Ocean Tail. Bagai ni senang. Dia tahu dah. Ni haiwan apa? Awak rasa ni haiwan apa? Awak rasa ni haiwan apa? Ikan. Betul, bobo. Kenapa semua tadi? Syahada kan? Ni haiwan apa? Ketam. Betul. Husna? Okey, Husna, mari kita depan dengan cikgu. Husna dan Syahada mari kita depan. Okey, cikgu. Macam ni. Ni lah jellyfish. Dia apa? Obo-obo. Saya apa? Ocean Tail. Okey, bagus. Okey, terima kasih. Ini bukan kepada dua rakan-rakan awak. Syahada. Zoo, Ocean Tail. Sana. Nak lagi? Cikgu nanti Afi nak nari lagi. Cikgu nak lagi ini. Ocean Tail. Apakah resi? Siapa pernah dengar? Apa dress? Resi. Resi ni dia merupakan teknik melukis dengan menggunakan bilik ataupun crayon untuk menghalang warna air daripada melekat supaya lukisan bilik kita timbul dan nampak cantik. Siapa pernah buat resi? Tak pernah? Tapi hari ni kita buat. Lepas awak buat ni siap faham? Okey, ni contoh lukisan. Ni apa ni? Haiwan apa ni? Oh, betul. Boleh tukar Tabiah. Okey, hari ni cikgu nak ajar tentang garisan. Okey, cuba tengok ni. Ni garisan apa? Melingkar. Cuba buat garisan berlingkaran tangan. Syahada dan Husna, awak sini. Tunjuk dulu, tunjuk. Tunjuk sini, tunjuk cikgu. Okey, ikat tangan cikgu. Okey, betul. Ni garisan berlingkar. Okey. Bersihlah garisan zigzag. Okey, kita buat garisan zigzag gambar kita. Tunjuk. Ikat tangan cikgu Dan bawah. Macam huruf Z kan? Zek. Okey.
Bersihlah garisan titik-titik. Dot. Okey, Syahada dan Zana dengan gaduh Cikgu dah gaduh ibu. Okey. Cikgu nak tanya. Manakah garisan berlingkar? Warna biru tu. Mana? Tak ada lah. Ada. Ada lah tu mata dia. Mana Mata dia. Mana? Merah tu. Merah, biru, betul dia. Betul warna merah tu. Okey, garisan titik-titik mana? Itu biru. Biru. Biru Oh, cahaya. betul. Satu lagi garisan apa? Merah. Satu lagi garisan. Barisan. Berapa? Yang gerigi. Zigzag. Betul. Mana ada zigzag? Garisan zigzag. Zigzag yang tajam. Okay, ni demonstrasi aktiviti yang kita akan buat. Tengok. Oh, zigzag. Yes, senyap. Okay, kita tulis garisan, berlingkar, zigzag dan garisan titik-titik. Itu garisan apa tu? Titik. Barisan. Zigzag. Zigzag. Dalam belakang, dalam belakang. Dia buat titik. Dan jika garisan titik sebagai bintang. Tak? Bintang. Dekat lawan ada bintang tu. Nantilah, nampak sebelah ni. Bijak. Okey, itu garisan berandai. Boleh dijadikan air. Okey. Nampak air boleh. Idea dah ada sosok yang tahu. Kecap, kecap. Okey, lepas tu, lepas awak langkahkan ni, lukisan awak ni, ambil watercolor, Apa dia sebenarnya? Oh. ambil watercolor dan awak alunkan dekat atas Lukisan lukisan tadi. awak. Lepas tu, tak tertutup pun warna bintang-bintang tu semua. Sebab kita guna Crayon. crayon dan Wah, tapi hari ni kita guna crayon saja. Okey. Crayon. Dan Lilin. okay, hari ni kita nak guna apa dia nak dulu? okey. Bahan apa yang kita guna hari ni? Ni apa? Kertas. Intai, fokus. Okey lah. Ada. Okey ni Crayon. crayon, watercolor ataupun cat air. Dan Jadi saya ada cat air kat rumah. kat rumah. Ini cikgu keluar tak apa. Okey. Cikgu pesan malam bukan hari ni. Okey. Cikgu kenapa dia boleh tangan merah? Dia pakai cat air. Okey, tengok dekat depan ni semua. Cikgu ada contoh karya yang kita bayar. Cikgu tengok tentang itu. Ni apa? Bola. Bola? Syahada, ini Cikgu ke? kenapa dia tajam? Durian. Ikan durian. Siapa tahu ini ikan apa? Kan. Durian. Ikan yang ada ikan buncit. Ikan buntal. Okey. Hari ni kita nak buat karya ni. Ikan buncit. Kat sini cikgu ada template. Lukisan bawah semua. Okey. Cikgu nak bagi ni dekat Ustaz. Ustaz dengan Syahada beza. Dan Cikgu nak ambil. Sofia dan juga Tak terang. Soalnya kita ikut lah. Okey ke? Kenapa dia buntal? Kenapa cikgu? awak ni tak elok cakap macam tu. Awak tahu kan macam mana. Ha? Okey. Ni Cikgu tak nak buat Bosi, bosi. jam. Bosi. Oh, jam. Nantilah siap jual
Faham? Kalau tak faham boleh angkat tangan Saya beri kau. Cikgu, crayon ni kena warna lain-lain ke? Untuk awak lah. Nak buka? Ada tu warna Nak warna kuning. Mana dapat warna pink? Okey, boleh mula. Semua boleh mula. Buka. Suara tak bagi tu buka crayon tu. Itulah saya tak nak bagi awak crayon saya. Ha? Ya. Awak dah buat ke? Kenapa? Ha? Betul. Aku sadar. Husna, saya tak suruh lukis dekat luar. Lukis dekat sini. Ni dekat sini. Nampak ni. Garis warna lampu ni. Ha, tu je. Tekan kuat-kuat tau. Itu saya punya. Oh, tak minta izin pun. Saya tak nak. Husna, buat elok. Ikut garisan dia. Wah. Cikgu dia dah kahwin dah, cikgu. Lajunya, Syahada. Nak merah. Awak saya nak merah. Alah, dia sakit. Cikgu dia colour. Husna, kan cikgu kata guna berus, tak boleh colour. Okay, lepas awak buat tu guna berus. Betul. Celup dulu, celup air. Celup air. Awak nak guna warna apa? Merah. Okay. Sapukan dekat ikan awak. Ha, okay. Ya. Cikgu siap. Lepas tu buat apa? Dah tekak baru. Okay, gambar tu ambil berus, warnakan. Kenapa? Ha. Okay, kenapa? Kenapa murid? Kenapa ada cikgu? Cikgu konsep dulu ni bagi dia ni. Kenapa murid yang masuk dulu? Kenapa awak warna kat luar? Ini bagi kat pakai. Awak pun sama. Ada warna kuning kat luar. Dah, itu dia punya masing-masing. Boleh tak?
senang kat tangan. Macam penyik. Saya ni lagi bawa dah. Okey, semua tengok depan ni. Okey, semua tengok depan. Syahada pun tengok depan. Zana, Ya. Aku cakap tadi berhenti kan? Tuh. Intan. Okey, tengok depan. Siapa yang nampak lama ni, saya nak datang ke depan ni. Tengok siapa. Ada. Suara sunyi. Ini. Okey, dah. Oh, bukan. Kertas je. Okey, kau beritahu. Okey, cikgu nak tanya. Awak buat haiwan apa ni? Haiwan apa ni? Ikan. Dia guna garisan apa? Garisan lurus. Beralun pun ada. Nampak ni? Kat mana beralun? Cuba tunjuk. Ni apa ni? Cuba bagi tahu cikgu. Ini warna apa? Campur. Bukan, ni warna crayon nak guna ni. Warna apa? Pink. Betul tu pink. Salah. Bukan salah. Tidak tepat. Sebenarnya ni warna Merah. merah. Ini warna merah. Ini warna Warna tudung awak. kuning. Okey, semua berikan tepukan kepada Sna. Okey, Sna bagi duduk. Okey. Okey, siapa yang nak berlari lagi? Saya. Okey, semua bangun. Aku ni tak nak putih tau. Saya nak A+. Saya nak bawa balik boleh? Nak tunjuk kat mak saya. Saya nak juga. Boleh. Saya ni lagi lawa ni. Saya ada nama. Dia kencing kan? Apa lagi? Dia benda putih. Tak kencing. Okey, semua Saya punya cantik. Orang tak nak bangun ni. bangun Syahada dan Husna. Kenapa tak nak bangun? Mula-mula satu. Okey, bangun Syahada dan Husna. Ocean. Do the ocean jam. Kita lagi sekali Ocean Jam ni. Yeay. Ni ah. Tapi lengur kan? Do the ocean jam. Itulah, I tahu. Tahu. Syahada itu tadi. Ocean jam. Keren. Ocean jam. Dapat. Husna. Cikgu, dia ni baca sama saya first. Cikgu pening. Syahada, sini lambat Syahada. Syahada ke depan. Syahada. Cikgu tak nak. Jadi. Alamak. Kenapa lain? Okey. Kita buka kepada masing-masing. Alah. Nak lagi. Tak nak. Okey, semua duduk. Okay. Okey. Saya nak bawa balik. Ya. Pasar meja saya. Syahada punya warna ikan dia berwarna. Okey, itu saja untuk hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih, cikgu. Terima kasih, cikgu.